Assalamualaikum. I'm Joho Gamers. Welcome back to my channel. Okay guys, so untuk video kita pada kali ni, Ira akan main game Hide and Seek Extreme. Okay ni kita main game biasa-biasa je hari ni. Sebab Ira tak tahu nak main game apa sebenarnya. Kita main sorok-sorok je lah hari ni je. So kalau korang nak tengok Ira buat apa hari ni, so tanpa buang masa, let's go. Okay, kita dah start game. Ira bukannya tak nak main game apa tau. Cuma kan, tak tahu nak main game apa. Kita main sorok-sorok je lah ni. Okay. Duit. Sambil-sambil kita main ni kan, Ira nak apa ni, cakap sikit lah gitu. Borak-borak ke kan. Ira nak cakap yang apa ni? Alamak, lupa nak cakap apa. Tak naik. Cak naik dulu. Hayak. Tak apalah. Okay, Ira nak cakap yang minggu ni mesti korang fikir kenapa Ira buat video 2 hari 3 hari baru nak buat, lepas tu 6 hari yang lepas baru nak buat macam tu kan. Sebab korang kena faham, Ira ni sekolah lagi. Nak tahu Ira umur berapa? Nak tahu sangat? Nak tahu ke? Umur Ira 14 tahun. Sebab tu lah Ira ni kadang-kadang susah sikit nak buat video. Tapi jangan risaulah, Ira akan buat juga untuk korang. Demi korang Ira buat. Mati. Tak apa, kita sambung cerita Demi korang Ira buat juga. Jangan risau. Okay, jangan risau. Tapi minggu depan mungkin kan Ira akan jarang buat video. Sebab minggu depan Ira dah start exam tau. So tapi kalau ada free, Ira boleh lah buat macam apa ni, buatlah video drama short ke apa ke kan. Kalau free lah. Kalau tak free Ira tak buat. Tapi tak apa, nanti kan kalau waktu cuti kan, bulan ni ada cuti kan. Cuti 12 hari daripada berapa hari bulan 20 lebih itu kita ada cuti. 29 hari bulan kan kita cuti seminggu tu. Ira ada buat video drama dengan membership Ira lah gitu. Siapa nak tengok, nantikanlah waktu cuti tu nanti. Tapi Ira tak tahu nak post bila, sebab edit tu lama sangat. Lama gila macam tu. Sebab susah nak edit. Korang ingat senang ke nak edit video? Ira ni penat tu edit video. Untuk korang juga. Aduh yai. Ni apa benda kita tengok ni. Okay lah, kita tunggulah benda ni siap dulu. Okay, akhirnya dah habis juga. Okay, Tahid Gaming. Kenapa nama dia Tahid Gaming? Sorry lah Ira cakap macam tu. Tapi memang nama dia macam tu. Ira terkejut je. Okay, korang rasa kan, rasa kan agak-agak drama apa Ira akan buat? Cuba komen kat bawah. Kalau korang teka betul, Ira bagi Robux. Tak lagu je. Ira pun tak ada Robux ni. Malas nak beli Robux. Nak kena redeem ni malas. So Ira perasan tadi Fions ada join kita. Ni dah live dah. Tak apalah. Time left to hide. Okay, kita sorot dulu. Tempat sama je. Tempat lain tak boleh ke? Buat tempat lain. Hop. Okay. Kita nak nyorok kat mana? Kat atas buku tu boleh tak? Sekejap. Sekejap. Tapi ada ke tempat nak naik? Ada lah. Kejap. Deng. Mana? Okay, hop. Okay. Ira tak nak pergi sana dulu, sebab nanti kena tangkap dengan it. So kita sini. Rasanya kat pasar ni ada tempat sorok tau. Sekejap. Hop. Ada. Betul-betul. Okay.
Dapatkanlah duit dulu. Tu dia. Tu. Hey, kat sini lah. Oh. Okay. Oh lah, saya buat Fifan. Apa ni? Hai. Oh. Hai. Macam ni. Oh. Kenapa dia lompat-lompat? Saya cakap hai kot. Kita tunggu je lah kat sini sampai dia jumpa. Kita akan jumpa punya. Okay. So drama Ira akan buat nanti, kau dah tunggu je, okay? Ira akan buat dengan Zio juga. Zio pun akan masuk dalam drama tu. Tapi tak tahulah kalau dia free ke apa ke. Kalau Zio free, Zio komen tau. Komen. Ira nak tahu Zio free ke tak waktu cuti nanti. So siapa nak join drama Ira boleh je join. Kalau tak nak join, tak apalah. Ira tak kisah. Ira buat je seorang-seorang. Maju. Ira nak pergi situ lah. Nak pergi belah sana. Tapi Ira takut. Tak apalah, kita join satu. Okay. Ira takut dia ada. Sekejap. Tak ada. Okay. Okay, sekejap. Nak pergi biasa. Oh, dia ada kat situ. Hop. Naik, hop. Okay. Alah, baru nak pergi sana. Dia pula kat situ. Masuk. Okay. Fifan yang nama awak Fifan. Kenapa diam je? Dia borak. Tapi dia bukannya boleh cakap dengan Ira. Kan nampak diam. Nak pergi belah sana. Nak pergi sana tu, kat singkir sana tu. Hai. Dia lambai Ira ke dia lambai orang lain? Sekejap. Ada tu dia kat situ. Ira nak pergi sana, kat singkir sana tu. Nak pergi kat lemari tu. Catalina send you friend request. Okay. Tak apalah, Ira pun tak ramai kawan kan. Okay. Mana dia? Okay, dia kat situ. Kenapa dia ni si lambai-lambai kat Ira ni? Nak kawan ke? Boleh tak Ira turun jap? Tapi dia kat bawah tu yang tu. Tu nampak tu. Macam nak turun kalau dia ada kat situ? Nak pergi tempat lain. Aduh mak. Cuba kita pergi ke sini. Ya. Okay, kita lipat balik. Okay, sekejap Tak nak. Dia ada. Tak nak. Wah, tak nak. Pergi. Cepat sikit. 10, 9, 8, 7. Cepat. Cepat habis. 2, 1, babat. Tak dapat. Saya ni memang bijak. Kenapa nama dia Tahi Gaming? Ya Allah. Tak ada nama lain ke? Pelik-pelik lah. Okay, next. Kita pergi ke kedai store lah. Nak jadi pula. Tapi kan jadi macam susah je. Tak nak jadi lah. Okay. Time left to hide. Okay. Sekejap. Oh, kita kena Sup. Okay. Dia ni ada apa ni? Tempat nyuruk. Tak nak nanti senang tahu sangat. Kat sini kita ada tempat cashier punya.
Ya benda shop Ira ceritakan ni. Sekejap. Ada pet. Ada tak yang comel-comel? Tak ada yang comel-comel. Alah, ada penguin lah. Sekejap. Vista 100. Mencekik darah. Okay, tak apa. Dia nak nyuruh tempat lain. Ui, dia kat situ. Haha. Sekejap. Tadi tak nak nyorok. Sibuk tengok shop pula kan. Turu. Kenapa semua orang berkumpul situ? Tak nak lah. Senang sangat nanti. Itu je. Tak apalah, kita pergi sana. Catalina macam ada. Bye. Tuan, jangan tagih Ira. Pergi sana. Aduh mak. Kenapa tagih Ira? Tarik lah orang lain. Sibuk je. Yes, dah habis. Tadi Zio ada join Ira. Ira ingat nak buat video Q&A, tapi korang tak tanya pun apa-apa soalan ke, apa-apa ke. Kan? Macam mana nak buat Q&A kalau korang tak ada tanya soalan apa-apa? Tak boleh buat Q&A kalau macam tu. Tak apalah. Kejap. Ada orang pakai baju Ira tadi. Sekejap. Korang nampak tak? Kejap. Ira terkejut. Ira ada fan kat sini. Oh my god. Jarang Ira tengok ni. Ni tu. Gerau je. Tu Zio. Hahaha. Kelakar lah korang ni. Tu Zio lah. Hai Zio. Hai. Macam sorok. Sorok. Alah, salah jalan lah. Tak apalah. Hayya. Ira nak pergi tempat lain. Nak pergi kat mana Let's go Zio. Ya. Kotak dia boleh luar tu kan? Okey, mantap. Hup. Lemak. Hayya. Hup. Okey. Spot yang baik untuk menyorok. Nak duit. Ira ingat nak buat video ni Q&A. Tapi kalau korang tak tanya soalan dekat komen, macam mana nak buat Q&A nya? Kan? Yang Ira tahu Zio yang tanya. Zio tanya umur Ira tadi. Ira pun jawab lah Ira form 2. Lepas tu dia cakap sorry Ira macam darjah 6. Ya ke korang? Siapa hati cakap macam darjah 6? Ramai-ramai kat sini kan kantoi juga jagi korang ni. Soroklah tempat lain. Tak apalah, Ira sorok tempat lain. Tapi sekejap. Kita tengok, cek kawasan dulu. Oh, dia kat sana. Okay, boleh nampak kat sini maksudnya. Okay. Hayya. Oops, okay. Dia naik atas lah, nampak. Kita kena bijak. Dia dah naik atas tu. Nak gimana ni? Alamak. Turun. Masuk dalam ni. Wih, boom.
Duit. Nak duit. Okay. Wush. Kita santai-santai je hari ni. Okay, ni last lah Ira buat game ni. Itu kita stop video. Ira minta maaf lah sebab video kali ni tak berapa nak seronok. Rasa macam korang bosan kan. Ira minta maaf, okay? Sebabnya Ira tak tahu main game apa. Ikutkan nak buat video Q&A tapi soalan korang tanya pun tak ada. Tak boleh macam ni. Okay, tak apalah. Kita main last, okay? Mana Zio? Okay, let's go. Okay, Zio, ikut Ira. Zio, sini. Zio. Sini. Okay. Kita masuk sini, Zio. Kita masuk masalahnya, okay. Zio. Oh, Zio, sini jap. Alah, Zio. Okay, stay sini. Zio. Kalau Zio ni. Apa Zio ni? Aduh. Dah mati pula tadi kan. Sebenarnya Ira ni benda ni. Baik. Okay. Ira kan suruh Zio ni cakap dekat korang ni. Cakap je lah apa-apa kan. Lala kena tangkap. Baru nak cakap. Aduh lah. Akhirnya okay, kita nak panggil Zio untuk borak-borak ya. Kejap kita tunggu dia pilih. Boleh ni. Alah terus shop ni boleh tak? Kalau tak boleh ke hide open shop ni? Nak hide. Kalau dia boleh hide, dia tak tertekan. Kalau ada shop tepi-tepi ni kan, tepi-tepi macam ni, Ira akan tertekan sebab tangan Ira macam ni, contoh gitu. Okay, tunggu sekejap. Okay, Ibu tak boleh. Sebaik tak pilih Ira. Kalau tak boleh borak dengan Zio. Okay, let's go. Mana? Okay, jom Zio. Sini. Kalau korang tengok dekat apa ni, dekat komen, kita ada member baru join. Okay. Alah, hujung-hujung video baru nak join kan. Kita nak borak kat mana ni? Zio, sini. Kita ikut orang ikut kan nak borak dekat dalam. Astaghfirullahaladzim. Tak boleh naik. Macam mana nak naik ni? Ya Allah. Okay, tak apalah Zio. Ira terapung. Wah, ada ni Kiki. Macam mana korang naik ni? Zio kat mana? Zio? Pula. Kejap. Apa Ira terapung ni? Wow. Magic. Sekejap. Sebenarnya Ira nak cari Zio hilang. Kata nak borak tadi Zio. Apa ni Zio? Sekejap, kita tengok kat sini. Zio dah kena tangkap ke? Tak ada pun. Tak ada pula dia kena tangkap. Mana pula si dia ni? Ni sekarang wait a minute. Nak naik. Oh gitu. Punyalah aku pening cari sana cari sini. Kita tunggu sini lah. Tengok Ira terapung kan dapat ni. Tak tahulah macam tu jadi sini. Okay, sampai. Zio mana? Tadi kau tu nak borak. Kau
tu menghilangkan diri jap. Nak cakap dia tu tak ada pula. Tak ada lah, dia kena tangkap ke apa ke dalam ni. Allah tunjuk aku. Kalau Ira terhempak kepala si itu, mampus. Sekejap cari Zio je. Kau nak borak tadi. Hai. Ni betul-betul hilang ni. Zio kat mana? Okay. Zio mana Zio? Oh, Ira nak keluar lah. Tapi macam mana? Sekejap. Boleh naik atas ni. Oh, dah lah lubang tu besar, dalam, tinggi semua ada. Kat bawah. Oh, bawah. Mana? Zio? Oh, tu dia. Sini. Zio. Dia pusing. Sini. Oi. Zio. Oh, dia okay. Ya, ada I. Lari dulu. Yo. Lari. Kat mana Zio? Dia tinggal Ira Oh. Saya nak borak kalau macam tu Zio. Lagi 1 minit ni, kita nak borak apa ni? Ni apa dia cakap ni? Kat kotak. Dah jumpa. Tak sempat borak. Tak sempat borak lah Zio. Aduh Zio. Okay. Ni betul-betul lah. Kita pergi kat satu tempat and then kita borak. Okay. Okay, kitchen lagi. Kitchen nak masuk mana kitchen ni? Aduh. Hampir. Let's go. Zio ikut Ira sini. Ira rasa nak pergi belah sana tau. Sebab situ dekat ni, yang dekat oven ni, situ je paling susah nak panjat. Tapi kalau panjat berjaya lah. Oh, sorry, Ira ikut. Okay, gimana Zio? Okay, sini. Tak gaming sini. Come here. Okay, let's go. Alah, dia pergi sana pula. Ya, kejap Zio. Sabar. Okay, bawa bertendang. Bertenang. Oh, nak buat sini. Okay. Cakap lah. Tempat gelap-gelap ni confirm tak ada orang jumpa. Okay, cepat sikit. Okay. Borak lah. Nak borak apa? Cuba cakap sikit. Sabar je, mesti tengah menaik ke apa ke. Okay Zio, boleh cakap sekarang. Nak cakap apa? Dia pun tak tahu nak cakap apa ni. Cakap je apa-apa Zio. Cakap je apa-apa Zio. Subscribe ke, cakap je. Korang jangan lupa tengok video Ira ke. Jangan lupa bla 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 ke. Pandai-pandai. Itulah. Zio, hentam je Zio. Hentam saja. Come on Zio. Sekarang. Cakap sekarang. Come here. Okay. Masuk kot. Bahayalah. Lari apa ni? Run. Okay. Lari Zio, lari. Tidak. Dia target Ira. Tak nak. Pergi. Aduh, gua nak buat santai. Tidak, tak nak. Tok gaming ni. Kena kejar punya. Padan muka. Lari. Tu, jap. 1, 2. Jangan lupa like, subscribe di channel saya.
Salah aja Zio ni. Aduh, yay. Tak apalah. Okay lah guys, sampai di sini saja video kita pada kali ni. Hopefully korang enjoy video ni. Walaupun bosan korang ni lah ya. Sorry kalau video ni bosan. Video ni macam apa benda ni? Macam apa benda ni? Apa yang dah buat ni? Tak apa. Kita korang diam je. Kita orang enjoy je video ni. Tapi dia dah suruh Zio ni cakap lain. Dia cakap lain. Jangan lupa like and subscribe di channel saya. Salah. Aduh, yay. Okay guys, jangan lupa untuk like, subscribe, comment and share video ni pada kawan-kawan. Okay, bye. Assalamualaikum. Bye-bye. Apa Aduh ya Zio ni. Bye-bye.